Crocheter. Sebab modal dia tak banyak. Modal dia tak banyak. Modal dia banyak lah. Tapi duit tak penting. Ni awak minat ke crocheter ni? Saya memang crocheter. Saya orang crochet. Tinggal dari saya. Ha. Kan pakai tinggi geran polis. Syaz memang tak payah explain lah. Memang co-owner lah. Ha, kan? Co-owner kaya-kaya lah. Tapi kenapa theme park reviewer? Sebab saya rasa fun tu penting. Tapi bukan nak masuk Duit tak timpak penting. kena bayar ke? Duit tak penting. Dia more tu macam safety operation and try. Oh, reviewer. Guys, Kat sini. Min bagi theme park ni 7/10. Sebab saya minat benda ni. Saya first time masuk intern, saya terus cakap, oh ini akaun Instagram crochet saya. Dia bagi hadiah. Alah, tak Instagram siapa-siapa. You use crochet. Sama ya. Jadi 1, 2, 3. Nadia. Ya Allah, akan diriku sepenuh. Korang nak kalah ke? Imposter use. Nadia rasa ada soalan tu adalah something different. Biasalah dia. Apakah pekerjaan cita-cita memang nak jadi daripada sekolah? Kalau korang dapat soalan tu, mesti korang terus, okey lah, daripada kerja kat sini, baik aku kerja apa yang aku nak, betul tak? Sebab duit tak penting. Ada revealkan diri anda. Saya dapat soalan, apa pekerjaan yang korang akan buat kalau duit tak penting? Use ke? Nadia dah cakap kan? Aku cakap tak nak dengar. Soalan saya, hobi apa yang tak patut jadikan kerja? Tertipu. Tertipu 1, tertipu 2, tertipu. I tak tipu, I pilih you. Okay.